Minggu lepas masa aku pergi nak mission rumput dekat sekeliling aku punya pokok denai ni, aku ada nampak dekat pokok denai aku ni macam kena serangan kulat. Aku tengok dekat daun dia macam kuning-kuning. Lepas tu dekat hujung dia macam ada coklat-coklat macam kena kulat tu. Sebelum ni masa proses tadam tu aku ada rendam dengan racun kulat jenis Antrakol. So untuk kali ni aku akan guna pula jenis Nativo ni. Dan aku akan selang-seli lah lepas ni. Supaya kulat pada pokok ni dia tak boleh immune dengan racun-racun yang kita sembok. Untuk mudahkan aku buat bancuhan dalam tong racun ni, aku akan buat stok dalam botol mineral 1.5 liter ni. Masukkan dulu air sikit kat dalam tu supaya nanti senang lah kita masukkan racun. Kemudian kita goncang untuk kita larutkan dia. Nak beli racun ni, aku ada tak link dekat atas tu. Apa klik, apa tengok berapa harga apa dapat. Lepas tu aku goncang supaya dia larut. Dan aku akan tambah air sampai 1.5 liter. So untuk campuran racun ni, aku akan masukkan 100 ml untuk 10 liter air. So kita boleh pakai lebih kurang dalam 10 kali jugalah. Okey, siaplah aku punya stok racun untuk Nativo ni. So kita boleh selang-seli gunakan racun ni dengan racun Antrakol. Untuk 100 pokok denai tu aku bajet lebih kurang dalam 10 liter air. So aku akan masukkan 10 liter air ke dalam aku punya tong racun ni. Memandangkan dah sampai masa untuk aku membaja pokok denai aku ni, aku akan campurkan juga baja dekat dalam tong ni lah. Aku menggunakan baja folia brand Yara ni 18. Untuk sukatan 10 liter air, aku guna kap kertas ni untuk sukatan. Kalau 18 liter, aku gunakan 2 kap ni. Lepas tu racun kulat ni, aku masukkan 100 ml untuk 10 liter air. Lepas tu aku masukkan juga racun serangga ni. Aku ada order yang Miflex 5 ni, tapi tak sampai lagi. Tak apalah, kita pakai racun yang lama je. Cuma lepas ni next aku akan pakai Miflex pula lah. Aku tukar. Pokok aku ni pokok kecil lagi, baru 2 bulan usia dia. So aku masukkan juga mengalak akak. Kacau bagi semuanya larut dan sebati. Okey, jom kita dah boleh sembok. Untuk semburan pokok denai ni, aku basahkan keseluruhan daun pokok ni lah. Lepas tu bahagian bawah daun dan juga bahagian pangkai dia aku basahkan juga. Untuk semburan ni aku akan buat berkala 3 minggu sekali ya. So macam itulah macam mana aku meracun dan juga membaja folia untuk pokok denai aku ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.